SADOR. Aktiviti ini dianjurkan oleh agensi anti dadah kebangsaan, tapi saya kira ini satu perkara yang barulah yang diterapkan di dalam Pesta Angin Timur ini. Makanan tu kita kena tinggal manis, lemak, minyak. Lepas tu kena pergi gym lah. Kalau tak pergi gym macam mana nak SADOR macam ni? Idola anak Schwarzenegger sebab dia punya rutin, dia punya meal plan, segala-gala tentang besi ni, tentang workout. Pesanan saya untuk yang abang-abang SADOR tu, cuba yang terbaik jikalau anda yang terbaik. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih JKKN.